Oke, kita dah sampai dekat kawah Segidang. Tengok ni. Saya kena guna mask ni sebab tapi memang wajib guna mask ni kalau yang tak tahan. Dia punya panas dia tu kat dalam ni kan. Bila orang ni dia boleh masak telur kat dalam ni tu. Jom kita jalan. Dia tadi masuk kita lalu sini kan, keluar kita kena pusing sana tu, jauh yang kaki. Lepas tu jumpa dekat gerai-gerai tu, siapa nak beli oleh-oleh boleh je beli kat sana. So macam mana ni, saya nak ke sana ke nak patah balik? Sebab driver ojol tu tunggu kat luar, dia pun belum makan kan. So saya nak ajak dia makan dulu. Macam jauh macam kan. Kita jalan je lah kan. Tak ada jalan shortcut ke? Nur, nggak apa-apa, beliin itu aja. Kamu ke Angke beli jeruk aja.